bersama Barisan Pentadbir juga ahli jawatan kuasa PIBG SK Jalan 6 masuk ke Dewan. Calon pendidikan berkualiti, insan terdidik, negara sejahtera yang berusaha Puan Mariana binti Jamaluddin, Guru Besar SK Jalan 6, Barisan Pentadbir Sekolah, Ahli Jawatan Kuasa PIBG SK Jalan 6, guru-guru yang dikasihi serta rakan-rakan yang sentiasa ceria dan hebat. Bersyukur kita kehadrat Allah kerana dengan limpah kurnia dan rahmatnya kita dapat bersama-sama berhimpun dalam suasana yang penuh gembira sempena majlis sambutan Hari Kanak-Kanak SK Jalan 6 tahun 2025. Bagi memberkati majlis kita pada petang ini, dijemput Ustaz Suhaimi bin Anwar untuk memimpin bacaan doa. Dipersilakan. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Ustaz Suhaimi bin Anwar atas pimpinan bacaan doa itu tadi. Majlis diteruskan dengan ucapan Ketua Murid Sesi Petang SK Jalan sentiasa membimbing dengan penuh kasih sayang dan sabar sentiasa. Rakan-rakan yang saya sayangi, marilah kita jadi murid yang beradab dan murid. Usaha Puan Mariana binti Jamaluddin, Guru Besar SK Jalan 6. Zaliza binti Aminuddin dan pemimpin pada masa hadapan. Mana sahaja kuat dan cergas, tetapi juga bersemangat tinggi. Bersama Tuan Guru Besar di pentas. Perhatian Hari Kanak-Kanak SK Jalan 6. Sama-sama kita saksikan persembahan lagu Standing in the Eyes of the World daripada Nurul Ilmiah binti Muhammad Haziq dan Wan Zara Sofia binti Wan Saiful dari Tiga Inovatif.
Saya gerak ayah kat. Nur Sofia Zinira binti Umar 1 Dinamit. Alicia Azahra binti Muhammad Azhari 2 Optimis. Muhammad Hakim bin Muhammad Syawal 2 Wawasan. Penolongkan yang kurikulum untuk naik ke pentas menyampaikan anugerah. Jerit lagi. Satu wawasan yang mencapai 93% kehadiran. Terima kasih. Dijemput Wan Haslina binti Azizul Kamal. Penolongkan dan pentadbiran untuk menyampaikan anugerah. Bagi tahun 1 dianugerahkan kepada 1 Optimis. Bagi tahun 2 pula dianugerahkan kepada 2 Wawasan. Dan bagi tahun 3 dianugerahkan kepada 3 Efisien.
anugerah itu tadi. Tahniah diucapkan kepada pemenang. Akhirnya, penyampaian anugerah itu tadi. Maka tamatlah sudah majlis sambutan Hari Kanak-Kanak SK Jalan Enam 2025. Terima kasih diucapkan kepada semua guru, murid dan warga sekolah yang menjayakan majlis ini. Ingatlah, kanak-kanak ceria, masa depan bahagia. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingin ku lukisannya hidup ini dengan cinta dan cinta yang berindah. Masa muda